Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana nak buat fungsi door lock kalau kita shift gear pada R ataupun D. Pintu kita automatic lock dan kita shiftkan pergi P, pintu kita automatic unlock. Okey, caranya adalah pergi ke bahagian setting, turun ke bawah ke bahagian vehicle setting. Ada bahagian door lock, tekan enter, dan pergi ke bahagian shift position link door lock function. Ini tekan enter untuk aktifkan. Kalau ada lampu hijau dia dah aktif. Dan unlock, tekan enter, lampu hijau dia dah aktif. Okey, itu sahaja cara-caranya. Kita cuba. Pergi R, automatic lock. Pergi P balik, automatic unlock.